Hai, Assalamualaikum. I'm NJ. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe sekarang. Hai, welcome back. Sekarang ni kita on the way nak pergi Terengganu. Kuala Terengganu. Kita nak jalan-jalan lah. Nak apa ni? Bawa anak pergi jalan-jalan, tak tahu lagi mana. Nanti sampai kita tunjuk. Semua ada semua. Eva ada, Rufah ada, Hud ada, Ilhan ada, Huda ada, Baba ada. So pakai lipstick merah-merah hari ni. Okay, kita nak pergi mana ni baby? Tak tahu lagi. Oh sedap baby. Baring dekat atas bantal. Bantal ni bilonet. Baring macam ni, mama pun tak lengah sangat. Dengan mama rehat sikit. Comel. Ilhan. Anak-anak main handset kat belakang. Handset. Bagi Iba main kau ni. Adik main. Sambil mengunyah apa ni? Fries. Ni kita nak beli kacang rebus. Kalau pergi on the way ke Terengganu memang wajib beli kacang rebus. So suami akan beli kat kedai ni lah. 78. Beli berapa kacang? 3. Cukup tak 3? Cukup lah tu. Cukup-cukup lah. Cukup-cukup. Kacang rebus in the house. Dah dekat Kolok Street. Suami ajak pergi Kolok Street ni korang ni. Kolok Street apa tak? Dia punya signboard tu. Dah sampai Kolok Street tapi ramai gila orang. Nak batu-batu nak cari tempat pun. Cari tempat pun tak ada. Dah. Dia ni cari tempat tau. Gaby pun dah bangun balik. Kenapa nak muntah? Jauh sangat. Kena pakai jauh. Tak. Sebab lagi kita dengan nangis. Budak apa ni Ufa dia mamai lagi babang tidur. Ni apa ni lemak bakar. Nampak nice. Dah sampai Sabar. Holik, air green tea, air tengok ais, air tapping. Baby sekarang ni tengah makan bubur. Baby tengah makan. Aku ada. Tengah makan. Baby dulu makan, nanti kita pula sama makan. Wow, dah sampai dah. Ni apa ni? Tomahawk. Dia. Dah siap makan. Tapi NJ tak tunjuk pun masa makan tadi. Sebabnya kita orang bolong ingat ni. Baby. Ambu dah. Gitu ambu dah. Ambu dah gitu. Tadi tak tunjuk masa makan sebabnya bolong kan nganuk lagi. Nak makan lagi. Bahasa tomahawk dia sedap lah. Boleh lah, puas hati lah. Untuk first time try lagi satu tomahawk tu, dia macam dia dah masak well done lah. Dia masak medium rare ke apa panggil? Medium rare tau. Medium well. Sedap lah. Dia tak liat. Rasa daging dia tu ada. Boleh lah. Tapi Huda ajak muka gitu Kalau Huda muka gitu tak boleh masuk YouTube mama. Okay lah. Sekarang ni tak tahu nak pergi mana lagi. Nak pergi mana bang? Signal Kelaing pun nak Kelaing. Dahsyat lah. Nasib baik kita expander ni. Dok laju. Sekarang kita dah sampai ke Maya Mall. Maya Mall. Sekarang tengah tunggu lift. Lama benar pun. Tadi nak cari parking pun tadi susah nak jumpa parking.
Parking dekat 3A pa. Tinggi tak? Tinggi dok. Banyak orang. Banyak orang datang bus tapi lumayan mall hari ini. Aku nak pergi Bau tu. Orang lain dak mari lagi. Lawannya nampak drawbridge. Wah. Sekarang ni kita nak pergi solat dulu. Solat Zuhur jamak sekali dengan Asar. Kat sana surau. Kita kena masuk ini punya store ha. Itu dia. Design lawan now. Cute. Depan dia, tengok depan dia. Lawa apa harga ini RM49. Ni suah untuk udafah. Lawa kok. Ni harga RM39. Suah dia. Ini lawa-lawa. Tu 8-9. Yang dah pegang, yang Ufah pegang. Ufah punya Cinnamoron. Oh. Ini cinnamoron. Ufah apa ni? Kena ambil yang saiz ni lah. Tu Ufah ambil tu saiz 6 hingga 7. Kena ambil saiz 4 hingga 5 ke Ufah ambil. Tadi tu apa ni? Udah tukar balik. Ambil yang ni. Ambil suara ni boleh matching dengan baju ni. Boleh matching dengan baju ni. Matching gitu. Kan? Wah. Baju baby yang merambah mata. Tak tahu nak beli yang mana. Tapi rambah mata pun dia nak beli tak semula. Harga juga. Mungkin cari luar panjang untuk hood. Baju panjang dekat ni pas nak carilah dekat Pak Dini. Dia panjang. Oh, ada Spiderman. Kalau beli lelaki ni, anak lelaki ni beli dah ni. Kita tak scan lagi. Tak rambek. Macam tungging balik. Tu terlepas kat ni. See you mat. Kan apa yang ada. Try ni. Cream caramel pudding. Nampak sedap. Ni Cadbury dah. Cadbury. No. Lepas tu lupa. Boleh. Yang tu boleh. Try. Beli air green tea dengan air americano. Okay. Terima kasih. Makan aiskrim masing-masing. Anji nak try puding karamel dia. Tadi dia pecah ni. Saya tak mula. Tak dia tak mula dalam bayar. Aiskrim apa? Kantong. Dah. Ini batang. Sudah on. Ni. Rasa? Langsung. Nak rasa? Nak rasa? Ufa, nak rasa? Nak rasa? Nak rasa Ufa? Gigit. Gigit sikit. Dah. Udah nak rasa? Udah nak rasa. Udah ada rasa. Buat saja buat tu. Tak jauh. Udah nak rasa. Ni pula. Ni nama dia apa ni? Apa ni? Pau cendawan.
cheese. Ibu tarik ke dalam tu. Tahulah. Ini americano sejuk, ni green tea, ni kondok. Ada kondok. Cuma yang ni kondok yang tu saja, yang ni kondok yang campur sausage dengan cheese. Isi dah belakang. Try ni. Makan mana? Lambok. Enak. Lambok. Lambok. Asal sikit. Tapi tak macam biasa. Lambok. Ada banyak. Lambok lagi. Dia banyak lagi. Manis. Dekat lah. Dia ada pakai. Jadi kita di rumah Cina je lah. Abang bukan. Bukan itu Cina bukan. Awak baju. Okey. Ni kondok. Ni kondok. Oh. Okey, makanlah. Mam video lah. Sedap tu. Nak juga. Oh. Boleh tarik. Pau, nama dia. Pau. Mahal guys. Nama dia apa? Kondok sana. Nama dia? Tarik. Nah, tahu apa? Buka. Ni. Lupa. Yang adik. Tak saja. Buka. Baca. Mana cheese? Oh. Jumpa je baiklah. Tolong. Kan? Oh, dahsyat. Stroller penuh dengan barang. Baby kat Baba. Baby dah bangun. Comel. Yang kita nak balik. Pergi rumah Cik Long. Sekarang ni. Mak pergi kat rumah Kak Long. Sekarang ni. Lepas ni kita plan nak pergi rumah Kak Ipa Enji lah. Dekat mana tu? Kat mana Batu Rakit. Okey. Happy tak hari ni? Ilah happy tak? Sini. Tengok sini. Udah happy tak? Hud happy tak? Mananya Hud? Awak. Mana? Ilhan happy tak? Ilhan dah. Ufah happy tak? Ufah? Mana Hudnya? Baba happy tak Baba? Happy Baba. Iba happy tak? Happy banget. Ilhan happy tak? Happy. Happy? Mama happy? Kita duduk bawah drawbridge korang. Baru sempat baru ingat ambil video. Wow, ni bawah drawbridge. Bawah jabatan. Dah lepas jabatan dah. Tu dia. Tak kat bawah dia. Kat
Kat bawah dia banyak orang jual-jual lah. Macam biasa. Yang tu nampak tak kemah-kemah tu? Yang tu orang jual-jual. Lepas tu kat sana tu pantai. Tu food truck yang orang kata apa, yang meriah. Bukan food truck ada bang. Tengok tu. Macam ada food festival. Food festival tu baju lah. Kawasan baju. Yang ni kawasan makanan. Yang ni kawasan makanan. Nampak tak? Nampak tak jambatan? Nampak jambatan besar tu? Jambatan angkat nama dia. Kalau ada kapal lalu bawah dia, dia angkat jambatan tu ke atas. Lepas tu nama dia drawbridge. Tak. Adika tak. Buat tingkat penuh sikit bang. Buat tingkat penuh sikit. Ya. Adika tak. Dekat sikit. Dah play nak tidur dah. Katak kuning. Cacik. Nak tidur dah. Katak kuning. Eva dah siap makan. Habis. Kenyang dah. Si kecil. Kenyang habis makan ni bubuk ayam, brokoli, carrot. Kan? Best tak? Best. Tidak best. Best. Makan rumah Kak Long. Apa ni? Sup daging Kak Long. Ke soto ni? Sup daging tau. Kita pergi sini pula guys. Heboh. Nampak air wah harga sini. Macam-macam kedai. Pergi sini bangor sekali. Ambil gambar. Ilham dia takut ke kucing. Dia tepek dengan anjing. Tak ngapa dia berahi. Okey. Ilham takut lagi. Sekarang kita tengah queue untuk kunafa air wah. Jalan korang kan? Dah dapat dah. Yang ni aja beli yang madu. Yang madu sahaja beli. Tak beli yang mangga delima tu. Sekarang ni kita ada kat Havoc. Sekarang ni suami Angie dia tengah basuh berak. Sebab tu Angie jalan dulu. Angie beli dulu kunafa air wah tu, kebetulan ada. Nampak kita panjang. Beli tu kunafa yang madu tu. Ni dapat free cake in bowl. Kebetulan tengok video. Banyak. Banyak pisang. No. RM7 1 gram. Shampoo jelly. Lain pula strawberry matcha dengan coklat kot. Ini coklat RM4 sahaja. Kita ada yang strawberry matcha. Lepas tu ambil yang butterscotch coffee dengan coklat. Dah siap kopi coklat. Okay. Dia kasih kan? Jom kita makan sini terus. Yang ni apa ni? Souffle pancake yang Jepun tu. Ni kunafa air wah yang madu tu. Yang bagi free tadi cake in bowl. Oh, biasanya. Oh ni yang jelly. Dah bagi gigi. Aduh lah. Macam. Lagi. Apa tu? Apa tu? Burger. Bapa beli burger. Wow. Apa tu bang? Wow. Memang mahal leting ni
Alfa Madu. Ni apa? Hotdog ke? Hotdog ke nama dia? Ada nama apa? China India daging dengan Ini pemanis sedap. Yang ni souffle pancake kecil sedap juga. Ni jelly anak tadi. Pelbagai jenis jelly. Kalau jauh babai lah pilihan ni. Orang tu buat. Geng-geng dia buat. Naik jabatan angkat. Ambil gambar gila tu. Ambil apa cermin. Tak nampak sangat. Ambil Cermin tak bersih. gambar gila tu. Jarang. Sebab kalau kita tengah anu pun tak naik pun tadi. Hari ni kita naik. Tadi siang tadi dah naik. Sekarang kita naik. Malam ni pun naik lagi. Sahaja nak feel. Limau. Yang ni Maya Mall. Maya Mall. Dulu kalau kita nganu selalu pergi kereta sisi. Sekarang ni Maya Mall. Tak pandai lah kereta sisi sekarang ni. Sebab kat Maya Mall dia ada padi ni, dia ada baby shop, dia ada Miniso. Tapi kena duit lah nak masuk. Number. Tak buka sendiri bawa senyap. Number. Hello. Sekarang ni kita sangkut jam. Tak suar lah. Hebat. Sangkut jam guys. Semalam balik rumah memang terus tidur lah. Tak sempat nak buat outro. Tapi pagi ni Angie nak buat haul. Sebab semalam pergi pagi ni kan. Pergi pagi ni je. Sebabnya pagi ni pun dah banyak beli. Ni seluar untuk hood. Seluar untuk hood. Awak kan. Memang kalau hood dia pakai seluar macam ni. Okey. Ni pagi ni Angie make up sebabnya Angie nak kerja lagi. Okey, harga yang ni RM59. Tapi dia brand yang Seek. 2 kalau hood ni walaupun dah umur sekarang ni dah umur 4 tahun, tahun depan 5, tapi dia kena pakai seluar 2 sebabnya dia punya sizing. Sizing ke size dia dekat padi ni dia besar. Anak Angie tu dia kecil-kecil. Lepas tu ni spender untuk anak-anak. Memang spender mostly padi ni lah. Sebab lawa-lawa. Spender lawa-lawa. Lepas tu tahan lama. Dan kalau basuh banyak kali pun dia still okay. Yang ni kan. Yang hook lah RM4.5. Nak bagi semangat terdepan nak sekolah. Lepas tu ni baju Huda. 6 hingga 7 Huda. Tahun depan 8 tahun. Tahun ni 8 tahun. Tahun depan 9 dah. Tapi baju dia saiz dia pun sama. Kena ambil saiz yang kecil. Sebabnya saiz dekat padi ni dia besar. Dia besar pada dapatnya Huda kecil. Yang kecil kat kelas dia pun dia paling kecil sekali korang. Dia antara yang terkecil lah. So yang ni tahu kan. Dia ada apa ni? Emo ni ni harga RM49. Yang ni macam kali ni macam agak pricey sikit. Beli dekat padi sebabnya dia ambil macam baju. Dia ada juga yang baju yang harga dalam range RM23, seluar RM23. Tapi kalau seluar tu kadang-kadang kecil, leggings, jenis ketat. So tengok material jugalah. Dekat padi dia ada range harga daripada RM19 sampai hot mahal kali. So kena pandai pilih lah. Okey, ni baju untuk Iba. Iba sekarang dah 6 bulan. Baby Iba tu dah 6 bulan. So tapi dia pram kan. So dia kecil. So Angie kena beli baju tu pun macam sekarang dia 6 bulan kan. Tapi
6 hingga 12 ni beli baju 6 hingga 12 tapi dia pakai kayak gitu pun masa umur 7 bulan kot, 7 bulan ke 8 bulan ke, tengok pada saiz badan dia lah. Dia prank so dia kecil sikit pada baby yang normal lah. Okey, ni lawa kan, ni Melody, ni seluar dia. Comel cute. Comel. Lepas tu yang ni dia macam apa ni, macam lembut-lembut gitu. Gitu. Dia tak tahu kenapa dia beli yang ni, sebab kali ikut kan biasa beli yang ni, tapi sebab comel sangat dia geram sebab baju baby dekat padi ni dia macam nak kata banyak pilihan tu, banyak lah juga sebenarnya, banyak, cuma yang dia punya taste tu kita nak beli pun boleh segi satu je kan, sebab dia harga dia agak pricey jugalah untuk baju baby. So dia rasa ni paling lawa, so dia ambil ni. Lepas tu ni baju hook baju tidur hook dengan Ilham ni dia sama saiz. Okey. Tapi yang ni beli dekat Sogo. Sogo kat luar tu dia buat sale, so harga sangat murah yang ni. Satu pasang ni RM19 sahaja. Biasanya baju $19, seluar $19 biasanya gitu kalau pada ni. Gitulah. RM23 gitulah. Tapi yang ni satu set RM19 sebab dia buat sale. Lawa. Ini sama lah dengan Ilham, sama. Yang ni spender Ufah sudah morol. Ini spender Ilham pakai paper lagi tapi dia nak juga, so kita beli je lah sebab orang yang semua ada. Nanti kan kita tak beli dia nangis. Ni baju Ulfah. Baju Ulfah sama RM4.5. Apa sekarang ni Ulfah dah umur 6 tahun pun still. Dia baju memang sebab dia besar dan lawas lah. Sebab kecil, anak dia kecil. Ni seluar untuk Udah pun sama. Kalau seluar lagi lah, seluar RM4.5 korang. RM4.5 sebab dia rendah. So apa ni lawa, seluar ni yang biasanya seluar lelaki ni, tapi sebab saya perempuan asyik yang ketat kan, yang legging yang kecil dekat bawah ni yang ketat. Tapi anak Angie tak suka dah pakai, bukan tak sukalah, sekolah agama. Lepas tu kita pun nak ajar anak kita pakai seluar yang longgar-longgar, tak nak yang ketat-ketat sebab anak Angie pun Huda tu dia agak tubuh, so tak naklah ketat-ketat sangat. So pakailah, so ambillah seluar lelaki nanti. Kalau kecil makin besar nanti pun boleh buat turun ke Ufah, lepas tu buat turun ke Hu, Ilhan, so jimat. Okey kan, so kalau Huda ni RM4.5, seluar pun sama harga RM49 yang ni. Lawa korang seluar ni, material pun sangat selesa, tahan lama, lasak lah. Okey, lasak lah korang, basuh banyak kali pun tak lambat nak buruk lah, lambat nak lusuh. Salah lah. Oh, seluar yang dia ambil besar lah, RM9.7, RM4.5. Oh, yang dia ambil RM9.7 korang, bukan RM4.5, silap. Okey, kalau RM2.3 tu hood. Lupa RM9.7. Udah kan 8 tahun. So RM9.7 udah, Ufah RM4.5. Ufah 6 tahun RM4.5. Sebabnya kalau hood umur 4 tahun ni RM2.3. Tapi kalau untuk Ilhan tak dapat nak beli sebabnya Ilhan bersih lagi kecil. So tunggu Ilham besar sikit baru kita belilah. So tu je lah korang haul pagi ni. Angie beli kat padi ni sebabnya padi ni saja pun dah habis 400 lebih korang. So mahal. Anak 5 orang lagi lah, anak 5 orang. So itulah, tu sahajalah korang Angie haul kejap pagi ni. So Lana tu buat outro sekali. Terus terima kasih semua. Kalau sudi, komen, like and share video Angie ni korang. Jangan lupa subscribe. Okey, jangan lupa subscribe. Dan kita jumpa lagi pada next video. Bye. Sama balik makan yang semalam tu guys. Ni apa tu? Ni pun anak ni. Ni apa tu semalam tu lah, benda semua tu. Jom sarapan pagi ni. Pasal pagi dah, tengah hari dah ni. Thanks for watching. Stay tuned next video.